jawapan akhir dia. Okay, sorry delay sikit tadi. Kita sambung balik kita punya ni. Dapat ni lah jawapan dia. Okay, so C pula. Kita dapat punca dia adalah A tambah 3B alpha tambah 3 beta dan juga 3 alpha tambah beta. So kita buat HTP terlebih dahulu. Sama je flow dia. Alpha tambah 3 beta tambahkan 3 alpha tambah beta. So kita akan dapat alpha tambah beta. Dapat ni lah, senang lah. 4 alpha tambahkan dengan 4 beta. So kita akan dapat 4. Kita faktorkan dia alpha tambah beta. Kita faktorkan sebab sama je. Kita nak gantikan 3 tu je. So dapat 4 dalam kurungan negatif 3. 4, 8, 12. Kita dapat negatif 12. Inilah HTP. Untuk HDP pula, kita akan cari dia alpha tambah 3 beta. Didarabkan dengan 3 alpha tambah beta. Kita buat perkembangan. Kita dapat dapat plus 3 alpha kuasa 2. Darabkan, tambahkan 3, tambahkan alpha beta. Tambahkan dengan 9 alpha beta. Tambahkan dengan 3 beta kuasa 2. So kita akan dapat 3 alpha. Itu dia betul-betul lah. 3 alpha kuasa 2 tambah 3 beta kuasa 2. Tambahkan 10 alpha beta. So untuk 3 alpha kuasa 2 tambah 3 beta kuasa 2, kita boleh buat 3 alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Kita gunakan identiti nanti. 10 alpha beta. 10 alpha beta kita letak tepi dulu. So kita 3 alpha tambah beta. Darabkan dengan alpha tambah beta. Tolakkan 2 alpha beta. Tambahkan 10 alpha beta. Gantikan saja semua. 3 negatif 3 mai dapat ni awal-awal tadi. Tolakkan 2 7/2. Negatif 7/2. Lepas tu kita akan dapat berapa kita tahu. Tolakkan dengan negatif 7/2. Okey, tekan saja kalkulator. Negatif 3 darab negatif 3 tolak 2 dalam kurungan negatif 7/2. Kita akan dapat 16. Tambahkan 10 darabkan dengan negatif 7/2 negatif 35. So tekan saja 3 darab 16. Tolakkan 35, kita dapat 13. So inilah HDP dia. So ini HDP. Ini adalah dia punya HDP. So kita akan dapat X kuasa 2 tolakkan dengan HDP. Hasil tambah punca X tambahkan dengan HDP. Kita akan dapat jadah ni sama dengan kosong. So X kuasa 2 tolakkan dengan negatif 12. X tambahkan dengan 13 sama dengan kosong. So X tambah 12. X kuasa 2 tambah 12. X tambah 13 sama dengan kosong. Betul tak jawapan dia? So kita akan dapat ini. Okay, inilah jawapan dia. Baik. Okay, tayyib, khalas. Apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.